Awak nak masuk supermarket? Ya. Awak mesti tunjukkan My Sejahtera. Tak ada My Sejahtera. Nepal tu tunjuk. Nak cakap Melayu tak erti, lalas dia tunjuk. Dia tunjuk papan tanda. Kita kata tak ada, tak boleh masuk. Kemudian buat My Sejahtera pula. Dia nak tengok ada cocok tak. Kuning ke tak kuning, putih ke merah ke apa benda kan. Kita pun dah kata nak masuk supermarket, tak cocok dua, tak boleh masuk. Cocok lah pergi tandas bau. Dah dua dah, kena tiga pula baru boleh masuk. Taat ya Ahmad. Pasal apa? Peraturan ustaz. Masuk dalam masjid, tulis kat cermin tu, mesti pakai face mask. Pakai. Dah masuk dah dalam masjid, nak angkat takbir dah, Allah, face mask tak. Keluar balik, pergi masuk dalam kereta. Pakai balik. Pasal apa? Peraturan. Oh, dahsyat gila. Saya ceramah di mana ke? Di Kedah. Tengah duduk ceramah ni, ada satu anak muda tu tak pakai face mask. Pakcik hak depan ni, dia tunjuk lagu tu. Saya tengok garang pakcik ni. Budak tu duduk gagau, tak mana face mask pula ni. Dia tunjuk tu cengih, macam nak saman. Cari budak tu. Lalah pergi keluar balik, masuk balik, baru pakai. Pasal apa? Peraturan. Kena pakai face mask. Habis tu, nak hidup dalam dunia ni, peraturan Allah ada. Itu peraturan manusia. Nak hidup dalam dunia ni, ada tak peraturan Allah? Ada. Di mana peraturan tu? Dalam Quran. Soalan dia, berapa ramai yang ada peraturan Quran tapi tak mau ikut? Yang ada tanda-tanda ayat-ayat Allah, peraturan sekian, tak mau ikut. Yang manusia punya peraturan, berlumba-lumba dia nak ikut. Yang Allah punya peraturan dalam Quran, dia tak mau ikut. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang macam ni ialah orang cuai, orang lalai, orang tak boleh pakai. Banyak tuan-tuan peraturan macam tu. Yang Allah punya peraturan dalam Quran, dia tak kisah. Dia tak kisah pun. Allah kata apa? Ni apa hukum? Yang itulah yang kena jaga. Hak lebih daripada yang lain. Manusia sekarang lebihkan ayat Allah ke melebihkan peraturan sesama manusia?